Ini resepi spaghetti bolognese versi lokal, tapi sebelum kongsi resepi ni, saya Khairul Amin ingin membuat disclaimer bahawa saya bukan orang Itali, tidak dilahirkan di Itali dan tidak pernah ke Itali. Resepi ini dibuat menggunakan bahan yang jumpa di kedai runcit sahaja. Tiada tomato Itali digunakan dan tiada daging fresh digunakan. Daging beku yang jumpa dalam freezer di kedai runcit digunakan sebab sesuai dengan bajet orang ramai. Ini bukan resepi autentik. Try at your own risk. Hey, what's up guys? Okay, first korang ambil daging frozen. Tak kisahlah brand Ramly ke mana-mana brand, lebih kurang 400 gram. Korang tak perlu letak minyak tau, biar dia punya lemak cair sendiri and dia akan garingkan sendiri dia punya daging tu. Okay, bila dah garing sikit, korang boleh bawa keluar letak tepi dulu. And then korang perlukan 1 batang seleri, 1 bawang holland, 1 carrot dengan 4 ulas bawang putih, and chop bagi dia hancur sikit. Lepas tu kita tumiskan. Tumis bagi dia layu sampai dia golden brown sikit kat tepi. And kita perlukan tomato puree. Yang ni pakai 1 tin, tak mana-mana brand pun tak kisah. Tuangkan kat dalam and korang blend 2 biji tomato fresh. Blend 2 biji, letakkan air sikit. Lepas tu korang masukkan daging tadi and tambahkan setengah sudu makan oregano dengan 1 sudu makan chili flakes. Nak bagi dia pedas-pedas sikit lah. Lepas tu masukkan garam, black pepper secukupnya. Tambahkan sehelai daun salam ataupun bay leaf dengan 1 cube pati lembu. Kalau orang tanya, tak jumpa lah cube pati ayam, boleh ke? Ambil lah dek. Whatever yang ada lah, cube pati ayam pun boleh. Tambahkan air and then korang tutup and biarkan dia masak lebih kurang 15 minit. Lagi lama lagi sedap. Kalau dia kering, tambahkan air sikit supaya kita dapat kuah yang pecah minyak, berkilat merah, elok macam ni rupa dia. Untuk spaghetti pula jangan pening, follow je instruction belakang packaging. Kalau dia kata 8 minit lah korang rebus. Kalau kata 10 minit. Lepas tu boleh letak dalam tray and tetamu pun dah sampai. Jemput masuk. Buka selipar. Boleh serve sendiri, letak dalam pinggan spaghetti, letakkan kita punya kuah bolognese ke atas, taburkan parmesan cheese ke atas and sedia untuk dihidang. Yang ni boleh makan kenyang-kenyang. Aku rasa tak tunggu open house ni. Malam ni pun korang dah boleh buat masak dengan family untuk berbuka. Sedap ya. Aku rasa boleh buat esok open house ni. Jadi Okey, boleh buat terus nanti untuk open house raya ataupun makan malam ni terus untuk buka puasa. Okey, selamat berbuka.